Assalamualaikum saudara. Jadi hari ni tu hari keempat rombongan Makcik Orchid di Daik. Hari ni Makcik Orchid nak balik pula. Sekarang kita dah di Moyang Homestay, nak jemput rombongan Makcik Orchid dulu. Habis di Moyang Homestay, kita foto-foto sekejap. Habis tu kita langsung pergi makan. Ini harus makan ni saudara, kerana perjalanan nanti tu sekitar 4 jam di laut. Okey, sekarang kita dah sampai di pelabuhan Sungai Tenam dan cuaca agak hujan sikit. Terima kasih banyak Makcik. Bye-bye. Bye-bye. Amsyah, salam. dadah. Takkan dapat kawan baru. Dapat kawan baru nak. Takkan dapat kawan baru. Nangis. Hati-hati. Cuba kan? Ya. Hati-hati Makcik. Salam dengan Kak Dayang, Kak Ibu. Batik. Lagi. Terima kasih Makcik. Hati-hati Makcik. Okey, kapalnya pun dah berangkat. Itu sekitar jam 9 lewat sikit lah saudara. Nampaknya lautnya agak tenang saudara, Alhamdulillah. Jadi Makcik Orchid ni ke Batam dulu. Habis tu dari Batam langsung nyebrang ke Johor. Okey, kita dah di rumah pula. Ni kita juga dapat oleh-oleh dari Malaysia. Alhamdulillah. Makasih banyak semuanya. Murah rezekinya, sehat selalu. Semoga diperlancar segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin. Jumpa lagi nanti. Oh ya saudara, setuju tak kalau kita buat video unboxingnya? Kalau setuju cuba komen di bawah. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum saudara.